Tak boleh parking bang sebab ada event. Berimbu ke? Tak tahu. Dia letak pun. Tak boleh parking bang. Minta alih bang. Berimbu. Niaga eh? Alihlah, Tak boleh. Cakap elok ni. Oh, kau lah alih sebelum-sebelum ni. Berniaga. Betul kenapa? Niaga apa? Berniaga. Niaga lah apa? Ha? Sini tak boleh berniaga bang? Minta alih eh? Minta alih. Berniaga. Berniaga. Orang dah susun pun. Tak dadap. Main rosak kan. Aduh lah. Lepas tu bila suruh alih degil. Tak faham bahasa. Cakap bahasa Melayu tak faham bahasa. Minta alih eh. Orang cakap elok lah. Tuan alih dulu. Minta alih. Ada cakap nak pukul ke? Kau ada cakap elok. Ah, minta alih. Tak boleh berniaga. Memang tempat ni tak boleh berniaga. Ah, dah tu. Belah lah. Cakap elok tak faham. Macam mana di BKL dah halau pun tak faham bahasa macam ni. Orang kat dalam bayar sewa beribu-ribu. Ni berniaga nak free je. Cantas rezeki orang. Percaya pada rezeki. Tak adil. Mana boleh cantas rezeki orang. Jangan guna nama Tuhan. Jangan guna cakap cari rezeki. Tapi cantas rezeki orang. Salah tu. Kena belajar lagi. Cantas rezeki lah. Orang kat dalam bayar sewa tak adil. Korang berniaga free. Tempat ni tak boleh jaja. Ha. Panggil majlis, kalau majlis halau baru saya. Majlis dah halau kan setiap kali convocation. Okey, tapi biar je majlis halau betul. Ah, korang buat apa kat sini? Sini memang tak boleh parking, tak boleh berniaga. Suka hati aku lah. Aku Ah. tak kacau periuk. Nampak? Tak kacau periuk nasi. Kita orang kat dalam bayar sewa. Aku pernah juga niaga kat dalam. Lepas tu tak buat report. Aku tak pernah buat report, okey? Kau percaya pada yang itu dulu-dululah. Sekarang memang orang kat dalam. Tuan duduk kat dalam, kau pergi kat dalam. Kat luar tak boleh berniaga. Kacau rezeki kita orang. Biar majlis yang datang. Majlis datang korang tak belah kan? Korang degil. Tak kacau kau kat dalam. Aku Kau kacau lah kat dalam. Korang berniaga kat luar. Aku pun pernah duduk dalam lah. Tu dulu. Dekat sini. Tak payah. Sebab bergaduh-gaduh. Nampak tak faham bahasa. Yang kacau aku bodoh. Gadap. Tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Tak boleh berniaga. Tak boleh berniaga. Tak boleh berniaga. Aku cari rezeki kerana Allah, bukan aku. Jangan guna nama Tuhan. Jangan guna nama Tuhan. Aku tak pernah masuk. Jangan guna nama Tuhan. Aku tak pernah masuk dalam. Kau caras rezeki orang, kau guna nama Tuhan. Aku pun duduk dalam jugalah 5 tahun. Bila? 5 tahun aku dalam UPMN. Tak kisah kau duduk dalam 10 tahun ke 5 abad ke 60 abad ke aku tak kisah. Aku tak kisah. Aku tak kisah. Tak payah aku tak kisah. Tak kisah. Aku tak kisah. Aku tak kisah berapa abad kau berniaga kat dalam. Pakai sini. Kau jangan nak suka-suka hati kau nak cara perniagaan. Pakai sini. Aku tak cara siapa. Aku cari rezeki kerana Allah. Tak apa, kita viral je. Sini viral aku tak ada. Aku tak ada. Sabar tunggu anggota datang. Tak faham bahasa. Kita kat dalam rakam. Okey. Kita rakam sama-sama. Kau nak halau aku cari rezeki. Aku Bayar sewa tak? Kat luar tak boleh berniaga. Tempat sini tak boleh berniaga. Dekat dalam bayar sewa. Kau panggil majlis. Dalam bayar sewa. Kau bayar sewa dalam. Kau niaga dalam. Kenapa N? Kenapa kau niaga dalam? Rakam. Ha. Kau kacau rezeki. Kau kacau orang berniaga kat dalam. Aku kacau kau bila malam ni. Bila masa aku berniaga. Kau nak berniaga malam ni ke? Berniaga esok kan? Berniaga esok kan? Ini anak beranak siapa entah ni? Anak kau mana? Main anak baru-baru ni lagi. Alah. Anak kau mana? Alah. Main anak-anak orang. Anak kau mana? Baru
Anak kau mana? Lepas dia bergaduh dengan sini. Baru lagi bergaduh. Bergaduh apa kau ni? Baru lagi bergaduh. Bergaduh dengan apa? Dengan Rozi. Baru lagi B dengan Rozi. Dia tarik report. Apa pengecut? Tarik report pengecut. Tarik report pengecut. Dia tarik report pengecut. Alah perangai mak siapa ni? Kau anak siapa kau ajar? Anak kau mana? Anak kau mana? Kau sewa kat dalam. Pasal Rozi tu kau tanya dia. Kau sewa kat dalam. Kau tanya dia. Dia yang tarik kes DNA. Dia pakai lawyer. Berani lawan lah. Kita orang Berani lawan. Aduh. pakai lawyer. Berani lawan. Berani lawan. Polis datang kita berani lawan. Kawan dengan Rainbow. Kita bukan pergi dalam. Kita duduk sini kan? Tak educated lah diorang ni. Ya, tak apa. Tak educated. Tak educated. Susah. Kau tak kerja tinggi-tinggi tak educated. Susah cakap dengan orang tak educated. Tak kisah. Aku niaga kat luar boleh. Kalau dapat anggota RM5,000 mesti tahu dah dapat undang-undang. tu. Kalau Aku anggota ada pun pergi mesti tahu masuk undang-undang. dalam ke? Mengaku anggota. B, baru lagi B. Ika cakap dia hina Ika sebab botak sakit. Oh, inilah yang Ika cakap yang kau hina botak tu. Botak sakit. Kifara. Undang-undang. Kifara. Kifara. Tahu Kifara kan? Mana? Mana jalan? Tak boleh meniaga kat sini. Tengok ni, diorang menganjing-anjing. Diorang menganjing-anjing. Simple. Sabar. Simple. Tak ada permit boleh meniaga tak? Nak marah ni kenapa? Tak ada permit boleh meniaga tak? Tak. Simple. Tak, simple. Ada permit boleh, tak ada permit boleh meniaga ke? Awak duduk sini B. Tak ada permit boleh meniaga ke? Nak tanya. Tak jawab. Tak ada permit. Kau jual curah Yasin RM1. Masa bila? Kau tanya mak kau pengemis. Alah. Kau nak aku saman kau? Nak aku saman kau? Nak aku saman? Saman. Kau nak aku saman kau? Saman. Kau cakap, kau bagi lagi fitnah. Sebab tu cakap. Susah cakap dengan orang tak educated ni. Tak, sekarang ni simple. Soalan aku, tak ada permit boleh meniaga ke? Tak boleh kan? Kau menjawab macam tu, kau boleh pergi. Haram kalau tak ada permit. Hukum mana mengatakan kalau tak ada permit haram? Kau tanya ustaz, Ustaz mengatakan dari dulu Nabi dulu ada permit tak Nabi? Ikut zaman. Kau pergi tanya ustaz. Cerita pasal Nabi. Sabar. Kalau Rozi cerita macam-macam. Sabar. Kau ikut Nabi tak? Nak tanya. Solat pun tak cukup. Dah duduk lagi. Solat cukup tak? Test doa kunut bang. Solat cukup tak? Kalau solat cukup tak kacau perniagaan orang. Rezeki kerana Allah. Guna nama Tuhan. Guna nama Tuhan. Anak beranak macam babi. Nampak kau? Kau ajar. Tunggu. Kau tunggu.